Assalamualaikum, hai guys. Hari ni kita ada dekat Subuh, kawasan jalan tol lah. Sebab masih awal lagi ni. Nampak? Masih awal lagi ni. Jadi kan tak padat sangat dengan manusia. Awal-awal dia cantik lah. Awal-awal ni tak ramai lagi. Snails, shirt 10, t-shirt 29, 29. Patutlah ramai orang suka shopping dekat Selangor ni. Kalau tak datang kan Chip 29, 39, Ducati 39. Ni atas ni. Cik baju tak? Tu dia. Ni siapa yang tak nak padat-padat manusia tu kena keluar shopping sebelum Ramadan ataupun awal Ramadan. Sehari 2 hari Ramadan tu masih tak ramai orang lagi. Dan kebetulan kalau jatuh pada hari biasa. Ini bahagian pack ni. 99, 149, 299. Ini 299. Baju kurung kat kawasan ni kat apa? Gini Martino 149. Lain-lain cantik ni. 159. Sama 289. Ke ni awal-awal dia. Nanti ada diskaun tak? 329. Ush, merah dia. 529. Ini berapa? 489. Dua 289. Tiga 29. Moon Classic. Ini 199. 229. Sekali lalu je lah. Sekali lalu je lah sebab cantik ni. Jadi sekali ya. Ibu dan anak matching-matching. Masih lagi Raya Cina, puasa belaga.
Pergi kedai luar lah pula. Awal-awal ni banyak pula kedai tutup lagi. Sana ada. Ini kalau waktu ramai orang tak nampak dah kedai-kedai ni. Lengang kan? Jalan ke sini pula. الغافر الرحيم إن قال له العظيم رضيت وبالإسلام دينا Kadang seperti pakaian orang Islam yang paling besar di Telekung Malaysia. Kami mempunyai banyak cara merata Malaysia. Nak beli banyak-banyak dan pakai cantik-cantik, tapi pakaian orang Islam modern terkini dengan harga yang paling rendah di pasaran. Bahkan bayar ramai hanya ke Puasmo Jalan Tak. Don't pay more at other places. Telekung sutera. Beg dia macam comel lah. Hanya di Muasmo Jalan Tak anda dapat membeli bermacam-macam Kami sibuk membantu anda selamat membeli selamat membuat persiapan baik. Jom masuk sekarang, jom beli sekarang. Jangan lepaskan diskaun, jangan lepaskan. Jalanlah sekali sepintas lalu. Raya di mana masanya tidak berhari-hari Hidung bawah, shawl, bilik dan organ tak berada. Barang banyak banyak. Baju dari Turki, potongan dari kemas dan selesa. Nampak juga di pagi lain. Di sini juga ada banyak. Wish. Zurifin. dan juga di kesemua cawangan merata Malaysia. Hari tu pergi ke Times Square tak nampak sangat kan. Sini banyak sikit dia letak bukan patung. Tapi rasanya design macam tak sama dah kat sana kan. Ya ke? Ya, raya nak ke mana? Balik kampung lah. Semoga anda terhibur dengan lagu yang disukai ramai tadi dan teruskan bersama kami. Assalamualaikum, salam sejahtera, tuan-tuan dan puan, para pendengar. Kunjungan anda hari ini ke Muasmo Jalan Tak adalah satu yang paling sesuai. Baju kanak-kanak, gelas. Oh, Aaron Aziz dengan ni. Okay. Oh, ni sekali sepasang. Dia belum kena serbu betul-betul lagi guys. Okey sikit jalan masa ni. Perlahan-lahan.
Cantik lah ni. Siapa tu? Oh, bukan. Oh, ada lift apa yang tu? Kasar sikit kan? Ish. Banyak sangat ni. $69. Tahun-tahun sebelum ni adalah tahun lepas je kot yang tak, yang dah ambil parking ni. So diorang akan berniaga kat parking ni juga. Tak tahu bazar Ramadan diorang akan buat kat sini ke, tak pastilah. Tapi bila jalan yang awal macam ni pun tak bad juga kan? Tak ada apa-apa lah pula. Nanti kita datang lagi Gio fabric. $229 bukan member. Ada member $229. Ini material dia bukan biasa-biasa lah, kalau pegang pun tahu dah. Padan lah dengan harga. Sikit lagi nak buku dah. Jalanlah sekali sepintas lalu. First ready. Senang. Letak harga besar-besar tu kat situ. Size pula. Cantik tak ni?
Ping weh. Kita sekali lalu je ni. Macam ni. 179. Dah, next. Membeli dan telah pun membeli. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda. Baik. Jadi saya dah maklumkan tinggal 5 minit sahaja lagi kami akan beroperasi. Jadi kepada pembeli-pembeli yang mungkin sekarang ni dalam pemilihan terakhir, jadi anda boleh segera ke kaunter sebab kaunter kami akan ditutup 5 minit dari sekarang. Jadi kepada pengunjung-pengunjung yang mungkin berada di tingkat 1, di tingkat 2, tingkat 3 dan juga mungkin yang berada Tahun di lepas ground ni dah. floor, jadi anda boleh terus ke kaunter untuk terus membuat pembayaran. Jadi kami di Al-Farouk Mall nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang terus saja membeli belah 179. bersama-sama dengan kami. Jangan lupa untuk kembali lagi membeli belah di Al-Farouk Mall, Jalan Tar, Kuala Lumpur. Jadi sekali lagi, 5 minit lagi kami akan tutup operasi. Apapun, terima kasih kerana terus Pukul 7 sampai pukul 8 baru buka balik. baik. Jadi saya dah maklumkan tinggal 5 minit sahaja lagi kami akan beroperasi. Jadi yang mungkin sekarang ni dalam pemilihan terakhir, jadi anda boleh segera ke kaunter sebab kaunter kami akan Banyak ditutup betul. 5 minit dari sekarang. Jadi kepada pengunjung-pengunjung yang mungkin berada di tingkat 1, di tingkat 2, tingkat 3 dan juga mungkin yang berada di ground floor, jadi anda boleh terus ke kaunter untuk lagi membeli belah di Al-Farouk Mall, Jalan Tar, Kuala Lumpur. Jadi sekali lagi, 5 minit lagi kami akan tutup operasi. 1%, Apapun, terima kasih 30%, kerana 30%. terus membeli belah di Al-Farouk Mall, Jalan Tar, Kuala Lumpur. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada pengunjung-pengunjung kita di Al-Farouk Mall, Jalan Tar, Kuala Lumpur yang sedang membeli dan telah pun Terima kasih menonton. Nanti kita akan jalan lagi. Jadi kalau korang berpeluang ataupun nak tengok lebih lagi video aku, korang boleh fokus pada playlist ni. Dekat playlist ni korang boleh scroll sampai bawah. Korang boleh cari bahagian Kuala Lumpur. Kalau korang nak tengok semua info tentang Kuala Lumpur. Okey, jumpa lagi. Terima kasih menonton. Share, like, subscribe. Bye-bye.